Please call mak call ayah beritahu. Terima kasih banyak. Pertama sekali saya nak menyampaikan salam daripada Ketua Pengarah MARA, iaitu siapa namanya? Datuk Seri Zulfikri bin Osman. Ya, beliau tidak dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini, walaupun bagaimanapun beliau menyampaikan salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua tetamu hadirin pada hari ini. Dia diminta Zahari sampaikan salam saya dan juga ucap tahniah dan syabas pada semua yang hadir pada program ini dengan dedikasi dan komitmen sepanjang tahun 2025. Ya. Kita bukan hanya percaya kepada kecemerlangan akademik semata-mata. Kita juga percaya kepada pembangunan sasiah hadirin sekalian, dan sebagaimana rakan-rakan saya di MARA ni selalu sebut, Dr. Mahzan selalu sebut, saya rasa dia berulang kali sebut kaitan dengan pembangunan RISE ini yang saya akan continue. Ya, religious, innovation, skillful dan entrepreneurship ni. Pada masa yang sama, pembangunan co-curriculum seperti sukan, sebab saya sendiri pun orang sukan juga. Ya. Jadi saya percaya pembangunan ataupun pembangunan sasiah diri itu boleh dipupuk melalui aktiviti bersukan dan juga lain-lain aktiviti yang boleh memberi value add kepada pembangunan anak-anak kita ni. Jadi ya, kalau kita lihat ya, dalam tahun 2025 ni, dalam bidang sukan, saya tak pasti sama ada pelajar ni ada bersama-sama dengan kita. Tapi saya dimaklumkan alumni KPM Bandar Penawar, iaitu saudari Musfirah Nur Aina binti Azmi yang meraih 1 pingat perak dan juga 1 pingat gangsa dalam sukansi acara kriket termasuk sukansi di Thailand 2025. Dan Musfirah ni juga telah dinobatkan sebagai anugerah graduan terbaik pada majlis convocation kita. Dan selain pada kriket tersebut, kita juga mencipta pelbagai kejayaan dalam rugby, catur, e-sport, silat, olahraga menembak, petang, sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Penglibatan kita dalam sukan, pelibatan dalam co-curriculum ni memberi nilai tambah kepada pencapaian adik sekalian. Dan hari ini sebenarnya hari ini untuk kita mengiktiraf anak-anak dari sebuah pegawai-pegawai yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang co-curriculum. Tahniah dan syabas kepada semua yang berada dalam dewan ini pada hari ini, dan semoga pada masa akan datang adik-adik sekalian, tuan-tuan dan puan akan terus lebih cemerlang. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Hari Anugerah Inspirasi Kolej Profesional MARA dan Kolej MARA 2026. Nama saya Muhammad Akif bin Nur Faizal dari Kolej MARA Banting, dan saya telah menerima anugerah tokoh co-curriculum 2026 bagi Hari Anugerah Inspirasi Kolej Profesional MARA Kolej MARA. Setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan kepada Majlis Amanah Rakyat. Saya Sufi Afiruddin, lebih dikenali sebagai Tiang jurulatih Kolej Profesional MARA Bandar Penawar. Terima kasih untuk anugerah ni. Okey, saya dapat anugerah penasihat terbaik untuk kurikulum. Terima kasih MARA. Terima kasih MARA.